Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so video aku test ride Ninja 500 sangat memberangsangkan. Rupanya ramai juga yang berminat dengan model 500 ni. So hari ni aku nak buat video mengenai Z500 pula. So okay, engine kedua model ni memang sama, tak jauh beza. Sama. Cuma tune dia agak lain. Horsepower semua sama, tapi kita nak tengok tuning dia lain ke tidak. Sebab Z250 dengan Ninja 250, Z250 lebih kepada power bawah, Ninja 250 lebih kepada power atas. So adakah sama dengan Z500 dengan Ninja 500? Aku assume akan sama lah. Okay, so yang ni adalah standard version. Kalau SE dia dapat TFT meter. Kalau okay, untuk yang SE Z500 ni dia tak dapat keyless macam Ninja 500. Dia dapat kunci juga. Cuma color dia lain dengan dia dapat belly pan. Okay. So kita test ride yang sama, SE dengan standard sama saja, dia punya engine semua sama. So kita test ZF500 macam mana. So model ni dah pasang crash bar. Nampak cantik crash bar dia. Nampak cantik dia masuk ke dalam. Dia tak terkeluar macam tu. So jom kita test model Z500. Posisi memang sangat sama dengan Ninja 500. Sebab dia, kalau kau tengok motor aku Z650, dia agak tinggi sikit. Yang ni dia memang flat, hampir flat lah. Sama dengan Z250. Okay, abaikan check engine ni sebab ECU punya hal. Jom kita test, tengok adakah sama, adakah berbeza. Gitu. Alright, immediately So case dia sama macam 250. Yang naked version ni lebih power bawah daripada yang sport bike. So dia punya pick up lagi kuat lah daripada sport bike. Immediately kita dapat rasa. So kau jangan ingat sama walaupun engine dia sama, tapi sebabkan dia kategori yang berbeza, tuning dia agak lain, sangat lain. Macam naked bike ni kau dapat immediate power. Okay, tak macam Ninja. Ninja dia agak kena pulas lebih baru dapat. So bagi aku untuk naked bike ni memang sesuai lah untuk orang yang memang jalan jam, hari-hari jalan jam, nak jalan town kan. Tapi power guys, power. Macam aku yang peminat naked bike, so motor ni best lah, best. Okay, dari segi position dia agak menunduk kalau nak comparekan dengan motor aku Z650. Sebab handlebar dia agak flat nak dibandingkan dengan Z650. Okay, handlebar dia agak flat, tapi masih selesa lagi, tangan kau masih kepak lagi. Tapi bagusnya motor ni, korang boleh pasang handlebar riser. Kenapa? Sebab dia punya meter dekat atas. So dekat sini boleh pasang handlebar riser, so boleh tinggi sikit lagi lah. Kalau aku pakai motor ni memang aku akan tambah handlebar riser lah. Okay, Y16 sama kau set dengan aku. Tapi best lah, macam motor Farm 4 tau. Sebab motor ringan 171 kilo je, berat 4 kilo daripada 250. So aku rasa memang best lah. Best. Memang best gila. Weh, serius guys, korang kena test lah motor ni. Serius cakap, dia punya power bawah tu sedap. Yelah, aku peminat naked, tapi Ninja 500 pun power bawah dia okey. Cuma dia lebih pada top speed lah. Okay, suspension memang best. Mantap lah suspension dia. Depan teleskopik, belakang boleh adjust preload. Tapi aku rasa tak ada masalah apa-apa. So, pulas pergi. Kita pusing kat sini. Motor ringan, seronok guys, seronok. Serius seronok gila. Cornering, okay, sedap. Suspension sedap.
Jangan pandang rendah dengan teleskopik fog Kawasaki Sini. Motor memang best lah, memang best. Super class, sedap. Super class memang sedap, memang best lah, memang best. Super class. Oh, sedap, sedap, sedap. Cornering, cornering guys. Oh. Oh, seronok guys, seronok guys. Best gila. Aku rasa naked ni lagi ramai minat lah sebab dia punya position dan sebagainya kan. Tapi bagi aku ni sport bike pun okey. Tengok kau minat mana lah. Untuk orang yang memang jalan jam, jalan town kan, perjalanan kerja dia, better ambil naked lah. Sebab korang low speed power tu lebih diperlukan. Okey. Memang best gila. Sedap gila. Oh, wow. Suspension best. Suspension memang sangat okey. Motoring memang best. Motoring memang best, memang best. Sedap motor ni. Lain macam motor ni, sedap. Sebab dia ringan tau. Dia korang tak perlu fikir apa-apa. Memang kau senang sangat handle. Tak puas lah. Seronok guys, seronok. Memang seronok gila. Seronok. Macam fun bike lah. Sebab aku pakai 650 kan. Kita U-turn kat sini lah. Lepas tu meter dia cantik. Walaupun dia bukan SE. Kalau korang nak meter lagi cantik, memang ambil SE lah. Tapi meter dia okey. Dia cantik lah daripada motor apa, motor aku lah, yang Ninja 250 dengan Z250 dulu kan. Memang lagi cantik lah. Cuma kalau kau nak berkala, better ambil SE lah. Tapi untuk harga yang dibagi, spek yang diberi, memang best lah, teracun. Motor ni memang best. Serius, sangat-sangat best. Sangat-sangat berbaloi untuk korang-korang yang baru nak pakai motor besar. Ada B-Full ataupun tak ada masalah nak ambil B-Full, ambil je terus 500. Sekarang ni senang sangat nak ambil B-Full, tak mahal mana pun. Tapi kalau kau rasa macam susah, better 250 pun okey. Alright, so motor ni memang best ya, memang best. Memang best gila kot. So itu saja video pada hari ini, okey. Kalau ada berminat dengan motor ni, nak test ride ke apa, boleh datang ke Kawasaki Sedang. Atau nanti aku letak nombor telefon dekat bawah. Kau boleh contact atau WhatsApp seller, salesman Kawasaki Sedang. So motor ni memang best, okay. So see you in the next video, bye.